kalaulah pesakit itu adalah, ya, kalau tuan-tuan memang tengok saja dia nak bangun itu dah susah sangat, apa yang tuan-tuan buat? Tuan-tuan akan bantu, ya, pasal tuan-tuan lihat, ya. Apatah lagi kalau kita dengar sahaja ayah kita datang hospital ini. Allahu Akbar. Ayah ke, mak ke, adik-beradik ke, dengar daripada telefon, ayah kamu tu pergi ke hospital je nak dapat rawatan, tak tahulah, kau carilah dia. Apa jadi pada kita, tuan-tuan? Kita akan cari maklumat tu, pasal kita nak tolong selepas kita mendengar. Kalau kita nampak, kita nak tolong. Selepas kita dengar pun kita nak tolong. Apabila Allah menyatakan innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah ini maha mendengar. Kalau tuan-tuan mendengar ayah nak datang sini, mak nak datang sini pun, kita tahu pesakit lain pun kita bantu. Tapi mak, ayah ataupun adik-beradik ke saudara datang sini, kita, itu baru kita yang dengar. Rasa-rasanya bila Allah mendengar kepada apa cabaran kita, tuan-tuan, Allah nak bantu kita ke tak? Bukan sekadar Allah itu maha mendengar, tetapi Allah tahu bahawa dia perlukan bantuan, dia perlukan perhatian, dia perlukan itu dan ini.